Nampak? Kerajaan menggalakkan, bukan mengarahkan. Kereta yang melebihi 20 tahun yang tidak ekonomik berisiko menjejas keselamatan. Kerajaan bersama syarikat pengeluaran kenderaan nasional menyediakan geran padanan sehingga RM4,000. Hai, Assalamualaikum. Minta maaf pakai semen mata sebab tak cukup tidur. Malu nak tunjuk mata lah, rabak ni kan. Lagipun nampak penampilan tu kan. Lama tak buat konten live ke apa ke kan. So rindu ke? Apa nak rindu-rindu kan. Tapi ada juga kan yang suka tengok konten aku ni. Kalau tak suka tak buat apa-apa lah kan. Okay, aku akan buat konten-konten yang ataupun celoteh-celoteh yang sedikit menghiburkan, sedikit lucu, sedikit bermanfaat kan. Dan mungkin mendatangkan kebencian tu tak boleh apa-apa lah. Benci ke? Sikit-sikit nak benci. Aduh, apa lah korang. So sekarang ni aku sudah saja info sikit lah. Aku dah mula dah bersemangat menceburi balik bidang kerjaya yang dah lama aku tinggalkan lebih 15 tahun. Aku rasa last 2008 kot. Iaitu bidang kerjaya menjual kereta baru. Tapi kali ni aku tambah sikit. Baru, recon dan berbagai jenama. Tidak spesifik pada satu jenama. Tapi fokus aku more on Mitsubishi lah. Tapi aku berada di sebuah syarikat di bawah satu payung yang mana big bossnya ada macam-macam kereta. So nak kereta apa, roger-roger je. InsyaAllah aku buat yang terbaik untuk korang semua. Seluruh Malaysia boleh hantar sampai depan pintu rumah. Tapi rumah kalau rumah flat tingkat atas, takkanlah aku nak hantar kereta sampai atas. So aku hantarlah dekat bawah tu kunci sampai depan pintu rumah. Nampak? Tak apalah kalau tak sudi dah buat macam mana kan. Carilah mana-mana showroom ataupun salesman yang sales advisor sekarang yang terdekat yang korang rasa percaya dan nak jadikan kawan lah. Tapi kalau korang nak kawan dengan aku, nak beli dengan aku, kita roger-roger. Sebab okay. So hari ni aku cerita hari ni. So satu perkara ataupun topik yang menarik yang sedang menjadi bualan hangat ialah penghapusan kereta lama berusia 20 tahun yang bermasalah. Kena faham Dia kena faham. Baca betul-betul. Kerajaan menggalakkan, bukan mengarahkan. Nampak? Kerajaan menggalakkan penghapusan kereta-kereta berusia 20 tahun dan ke atas kan, yang bermasalah. Yang tak ada masalah, let lah kan. Kereta aku berapa biji? Ada sebiji je, 2 biji je. Kereta lama. Elok je. Takkan nak dihapuskan. Mengamuk kan. Jadi menggalakkan. Tapi kalau kereta tu bermasalah, rasanya kalau tolak dekat Yuska, dia ambil 1,500 kan. Baik kau ambil penghapusan, tapi nak dapatkan 4,000 tu, dia bukan kita ambil 4,000, tidak kan. Dia ada mesti adanya inspection. Betul? Tengok betul tak kereta tu boleh hidup, apa running apa semua kan. Bukan kereta enjin dah tak ada ke apa ke, tidak. Okey. Yang kedua kan, itu yang pertama kereta aku yakin at least kalau aircon tak ada ke, tingkap tak boleh tutup ke kan, berkarat ke apa ke, cat terkopik ke apa ke kan, at least enjin boleh hidup. Aku yakin yang itu syarat pertama. Yakin, kalau salah minta maaf lah. Kalau kereta sadai boleh on lah, lagi bagus kan. Kedua, kau tak dapat 4,000 cash. Kau kena jadikan ia sebahagian daripada down payment kereta baru. Okey, dah dua Aku ni main agaknya ni. Betul tak betul ni nanti bantu ruang komen. Kalau salah, apa nak kecam-kecam kan. Yang ketiga, nak sambung. Dah. Mana boleh. Aku tak nak cakap dia. Like. Follow. Subscribe. Sekarang. Bagus. So yang ketiga. Yang ketiga ni aku difahamkan satu kereta untuk satu kereta lah. Contohlah aku ada 3 kereta yang mana kalau aku tolak dekat Yuska ambil 2,000, 1,500, 1,800. Semua kereta tu. Setiap satu bawah 4,000. So 3 ni kalau kau ada 3 kereta dah kan, kalau 4,000 kali 3 dah 12,000 kan. Adakah boleh sederap 12,000 untuk dapatkan duit tu untuk jadikan down payment? Aku yakin tak. Satu kereta untuk satu kereta. Okey, dah 3 Okey. Tempoh pemilikan. Okey, contoh kan, aku nak ambil skim pelupusan ni untuk beli kereta baru. Pemilikan kereta tu ada tak syaratnya? Adakah perlu setahun? Kalau tak perlu, best tu. Cantik. Contoh kan, aku nampak dah satu kereta tu kan, kalau dia tolak kat Yuska kan, Yuska nak ambil 1,500 kan. Aku up sikit lah 1,800, dapat 300 extra kat dia. Dan aku jadikan kereta tu untuk pelupusan. Nampak? Kalau aku tak ada langsung lah, aku tak ada kereta langsung ni. Aku ni contoh nak beli kereta baru tapi tak ada kereta lama yang 20 tahun. Rugi. So aku akan cari
cari dapat. Nampak? So pemilikannya baru sebulan atau sehari. Contoh sehari lah. Aku beli, thumbprint, besok nama aku pergi buat pelupusan. Boleh tak boleh yang ni? Kalau boleh syok ni. Kan? Aku tanya. Kan? Dia tanya ni maksudnya bukannya kenyataan. Kau jangan salah faham. Nampak? Boleh ke tak boleh? Okay, tapi ada tapinya. Bila video aku ni orang faham, so pemilik kereta lama yang berusia 20 tahun, kau nak beli kereta aku je, nak buat pelupusan je. 3,500. Naik harga kereta tu. Kan? Nak buat pelupusan nampak? Jadi, kesimpulannya kat sini, kena faham. Aku bukanlah orang kata penyokong ataupun penyokong macamnya nak ke arah politik sikit lah ni. Maknanya aku bukannya penyokong pada kerajaan sekarang. Kan? Apa yang kerajaan buat sekarang, aku sokong, tidak. Tetapi, kena faham. Kan? Ada bab-bab yang korang jangan melenting sangat apabila korang tak suka dengan kerajaan sekarang. Iaitu apa dia? Dia kata menggalakkan. Menggalakkan aja. Bukan mengarahkan atau memaksa. Tapi kalau memaksa, tu aku angin tu. Kan? Tak boleh paksa. Sebab ada part-part ataupun perkara-perkara yang mana kita benci sekalipun dengan kerajaan sekarang. Kan? Tapi tak semua yang kerajaan buat ni tak elok belaka. Ada yang elok kita ambil. Yang tak elok kita kecam lah. Betul? Jadi kena faham Jadi kat sini sama-samalah kita berinteraksi ataupun berdiskusi ataupun membantu aku di ruang komen. Kan? Bila korang tak faham ataupun korang nak lebih faham, kan? Ataupun nak tolong orang faham, kat ruang komen ada. Ruang komen ni ada. Kan? Jadi kat sini, kalau korang tanya aku, elok tak elok, kan? Perkara ini, skim ini, pelupusan kereta ni, pada aku, win-win situation lah. Ada elok, ada tak elok. Senang cerita macam ni lah. Kalau nak bagi faham, pertamanya aku difahamkan, kan? Digalakkan, menggalakkan. Bukan diarahkan, bukan dipaksa. Korang tengok, kan? Kalau kereta korang tu lebih 20 tahun tapi tip-top, aircon sejuk, kan? Contohnya, duduk dalam keadaan traffic jam, pukul 2 petang. Panas tu, kan? Traffic jam, lampu merah lambat. Lama. Tapi aircon sejuk. Bawa sedap. Tak payahlah nak fikir pasal skim ni. Tapi kalau kereta tu dah rabak dah, kan? Pula tu kalau tolak dekat Yuska, kan? Yuska ambil rendah, kan? Lepas tu kau rasa nak beli kereta baru. Ini dah masa je. Kan? Ditambah pula dengan rebate. Korang nak tahu tak rebate kereta, kan? Atau diskaun lah. Sebut rebate ni kadang tak faham. Sebut diskaun untuk setiap model kereta yang baru di Malaysia, kan? Aku tahu, kan? Bukan setakat aku tahu, kan? Aku boleh uruskan pembelian kereta baru. Jangan tengok logo ni aja, kan? Ini main. Dia punya sub-sub tu ada. Sebab aku berada di bawah satu payung company yang ada berbagai jenama kereta, dealer, kan? Jadi aku boleh jual termasuk kereta elektrik. Tak, ni sekarang ni kira sambil menyelam minum air lah, ya tak? Belajar lah, kan? Kalau rasa nak beli kereta, kan? Kita banyak tak ada lah, kan? PM. Kalau korang tengok video ni dekat TikTok, klik di bio. Kalau tengok dekat YouTube, kasih belanja, follow, subscribe. Kalau kat TikTok dia follow lah. Kalau kat Facebook, apa semualah, just follow lah, subscribe, apa semualah, kan? Lepas tu PM lah, bio ke apa ke, messenger ke apa ke, tekan kat situ. Semua ada kat situ terjawab. Nampak kat situ. Okey lah. Tersilap kata, terkasar bahasa seperti biasa. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku jari kaki, mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.